Okey, selesai atas kuih. Ha. Tengok. Ha. Nasi pun di atas juga. Nampak? Nak rajinnya di nasi pun atas juga. Bukan setakat kuih, bukan setakat minyak wangi. Nasi pun di atas juga. Tadi tak ada nasi kan? Tiba-tiba ada nasi. Kita ambil nasi di Kubeki. So kita ambil nasi Kubeki, kita akan hantar macam biasa dah. Ni jalan belakang Masjid Kubeki. Masjid yang comel, comel. Tengok suasana petang ni, geduk. Panggil geduk ni panggil orang Kelantan kak. Ya, tak panas tak sejuk. Geduk, berangi, sejuk. Ya, gitu. Nasi banyak nasi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 bawah besar. Bawah ni ada 2 jabir besar. Itu plastik lah. Atas kita ada tindak 1, 2, 3. Tindak apa ini tindak. Besar ada bawah kecil atas. Ya, macam biasa kita menuju ke destinasi tujuannya. Sekarang ni kita menuju ke nak hantar kuih di Wakaf Cik Eji, Batu Pak daripada Wakaf Cik Eji. Kuih Odi ada situ, Batu Pak dengan Wakaf Cik Eji ada. Jari Odi tunjuk video di mana kuih Odi berada. Yang mana tengok view ni, sila sahabat-sahabat tengok like ke komen ke apa semua. Ya, terima kasih. Jalan tak jeng macam biasalah. Jalan tak jeng sekejap hotel ke. Ni lampu ni Pai Sumbu Kubeki. Sekarang ni kita menuju ke Kubeki pula. Lagi Odi tunjuk video di Kubeki dan di Kubeki di Wakaf Cik Eji dan di Batu Empat. Nampak kereta banyak sangat ni. Jeng orang kata jeng duduk. Dia manja-manja gitu. Okey, jadi Odi tunjuk video okey. Assalamualaikum.